Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila ummahatil mu'minin wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi a'immatil mujtahidin nasiyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-muallif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 50 pada baris yang ke-8 daripada bawah. Si tidak. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum syaikhina fid darain amin. Dan pada satu riwayat bagi Muslim, yakni Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun artinya barang siapa beramal ia barang siapa akan satu amalan yang tiada atas amalan itu agama kami. Amruna itu maksudnya tidak ada daripada kaedah syarak menetapkan keharusan perkara tersebut. Tiba-tiba kita buat juga, dan tiada hukum kami dan tiada izin kami. Seperti mana kita dah tergerak kemari, kalau buat masalah selawat, masalah zikir, itu tak ada masalah. Walaupun tidak waris daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan tertentu. Doa, sama juga doa. Dalam kitab Buriah tu dia sebut apa? Kunut Nabi SAW dengan kunut Sayyidina Umar. Jadi kalau kita kata tak cukup lagi, kau Sayyidina Umar dengan kunut Nabi SAW tinggal buat, maksud kata benda tu keharusan syarak, tidak ada masalah. Maka afdalnya tentulah kunut baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih molek hipung kedua-dua sekali. Jadi itu ada keizinan daripada syarak. Bab masalah selawat, doa, zikir, tak ada masalah. Anak menggerak-gerakkan tubuh pun tidak ada masalah. Ada waris. Puak sahabat tu dia berzikir seumpama apa? Pokok yang bergoyang. Dan ada waris daripada siapa? Tengok balik Ibnu Umar ke, menyatakan kami mengetahui kata sesanya puak-puak selawat, puak-puak sahabat tu dengan solat, dengan mendengarkan zikir apa awkamakon. Jadi nak ayat kata masalah zikir nak kuat ke, nak perlahan ke, ada berlaku.
Tapi hak afdal zikir lepas sembahyang ni perlahan lah. Kecuali zikir hak kita baca kuat atas dasar tujuan nak amal, nak mengajar. Zikir lepas sembahyang nak mengajar ke, maka itu boleh kita nak memperkuat di atas dasar nak mengajar. Orang lain ni zikir lepas sembahyang pun tak ingat lagi. Tak tahu mana zikir lepas sembahyang. Orang-orang kampung duduk dekat zikir lepas sembahyang tu sebab dia baca kuat ya. Kalau takdir tak ingat dia tak baca kuat dah pas ni zikir lepas sembahyang. Tak ada dia ingat dah. Tak tahu lagu mana cara nak zikir lepas pada sembahyang. Gitu dah. Jadi biar kita faham. Cuma jangan sampai kalau kita zikir tu kuat sangat hingga mengganggu orang nak sembahyang. Tu memang tak boleh lah. Kalau kita sedar dah, ada orang sembahyang, lepas tu sedar kita ni zikir kuat ni, sangat ni mengganggu dia mau sembahyang, tak boleh lah. Ada pun kadang-kadang kita ni tak berasa, tak sedar itu, lain pula hukum dia. Jadi maksudnya ada keluasan hukum bab benda-benda begitu. Hak benda-benda sepik ni seperti hak kita sebut lah. Nak menambah rakaat pada sembahyang, nak memanjangkan rukun hak pendek hidup panjangkan. Hak tu tak dibenarkan. Hatta masalah puasa pun hak Nabi sarankan begitu, sahabat ada buat lagu lain sikit pun ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca Al-Quran sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan tidaklah setiap hari itu duduk khatam Quran. Maksudnya dalam seminggu ke sebulan ke sekali khatam. Itu ada dalam riwayat. Tapi dalam azkar sendiri Imam Nawawi mendatangkan Sayyidina Osman tu sendiri mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sembahyang. Adakah dia tak turut ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun panah-panah dia ke? Arti kita biar faham kata benda tu bukan satu benda yang kecelakaan pada syarak tu, tidak. Cuma ada benda-benda hak Nabi sarankan, Nabi nampak ini lebih baik. Maka melaksanakan apa hak sarannya baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik. Cuma kalau nak buat lain sikit, kalau benda tu masih lagi daripada qawaidus syar'iyyah kita, tak ada masalah. Artinya kata yang tiada atas agama kami, yang tidak ada di atas kaedah agama kita. Dan tiada hukum kami tak menghukum dengan dia, dan tiada izin kami, maka iaitu amal itu ditolak akal dia. Artinya tiada diterima akal dia. Ini hak kita dah sebut dah, termasuk daripada bid'ah dalalah. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan barang siapa menuntut ia barang siapa akan yang lain daripada agama Islam, itu agamanya, maksudnya cara kehidupan Islam ni bukan hanya sekadar beribadat dah. Ya rubuh ibadat pun Islam, muamalah pun Islam, munakahat jenayah, semuanya tak terlepas daripada hukum agama Islam. Maka siapa dia mengambil ke akal agama selain daripada Islam, akal agamanya ni akal sebagai cara kehidupan dia, cara ibadat dia, cara muamalah dia, bukan ibadat saja, muamalah dia, munakahat dia, ambil lain daripada hak Islam ajar. Falan yuqbala minhu, maka tiada diterima daripadanya orang itu. Muamalah dia Allah Ta'ala tak terima, ibadat dia tu tak terima, munakahat dia tak terima. Padahal ia seorang tu di dalam akhirat setengah daripada sekalian orang yang kerugian. Sebab apa? Sebab dia mengambil selain daripada agama Islam di dalam cara kehidupan dia, sama ada ibadatnya, muamalahnya, munakahatnya dalam rubuk jinayah dia. Sebab tu kita kena ngaji fiqh tu pada 4 rubuk ni. Dan kalau kita tengok dalam bab fiqh ni, orang kita hanya mengaji bab ibadat saja, bab muamalah tak mengaji dah, bab munakahat pun jarang dah. Dulu kita ada dibuat di pondok kata Banjir tu, kitab Ghayatul
Ghayatul Afrah bab nikah 2 hari. Khotel. Tapi lajulah bacanya. Menikah. Nazah kena ngaji kitab Ghayatul Afrah tak apa dah. Kalau kitab Idahul Bab tu dia bahasa tinggi sikit. Kalau Ghayatul Afrah ni kitab Jawi tapi dia cara dia kecek tu agak mudah untuk kita nak memahami. Dia kata silap dalam kitab tu dia mendatang ke pandangan-pandangan ni dia ambil daripada kitab-kitab mana. Ada kitab Ghayatul Afrah tu jarang. Hak Jawi ni kita boleh jumpa di sini. Jarang nak ada. Kena pergi ke Tani. Tapi hak Darul Fatih tu ya ada dah. Masalah dia ada wak Rumi. Ada Ghayatul Afrah. Untuk orang nak menikah bolehlah ngaji hati. Kena mengaji supaya apa? Supaya rumah tangga yang kita dirikan ini berbetulan dengan cara syariat Allah Taala. Alhamdulillah. Habis itu. Inilah jadi maka tiada diterima daripadanya seorang itu padahal ia seorang di dalam akhirat setengah daripada sekalian orang yang kerugian rugi dia. Maksudnya dalam muamalah kalau kita buat kena dengan syariat boleh pahala. Kita muamalah cara agama tuntut boleh pahala tak? Boleh. Hatta dalam hadis Nabi SAW menyatakan dapat sedekah, dapat pahala tu suami bersama dengan isteri boleh pahala. Apa? Sahabat boleh tu pun boleh pahala ke ya Rasulullah? Ya. Sebab buat kena dengan syarat kehendak. Nabi kata tidakkah kalau kamu berzina itu dosa? Ya. Maka sebaliknya kalau buat kena dengan hukum agama kehendak boleh pahala. Nampak ke tak? Jadi pahala ni tak tentu atas tikas jadah dah. Cara muamalah kita buat kena dengan Islam, kena ada akad ijab kabul jelas, tidak ada penipuan dan sebagainya. Boleh pahala. Sebab tu Nabi SAW menyatakan orang niaga dia jujur dalam perniagaan dia, maka pada hari akhirat kelak dia ni akan dibangkitkan bersama siddiqin, syuhada, solihin. Menego tapi jujur dengan menego bangkit bersama siddiqin. Nak boleh pakat siddiqin ni bukan calon-calon seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi bila kita menego jujur ni maksudnya kena dengan hak Islam nak lah. Bukan kata jujur dengan pemahaman kita saja dah. Hak Islam nak tu kena. Misal kalau kata kita jujur lagu mana? Ni amak barang ni harga 10 ya. Lepas tu hak ni barang saya ambo ni jadi tandah. Duk jual pasal malam ni hak saya ambo ni bukan kedai ambo ni tapi tak apalah hamba tolong jual. Kita jual. Lagu mana jual beli tu? Mana sah kalau tidak diwakilkan? Orang tu mesti kata hamba wakil ke demo dah. Jual barang kedai ambo ni kalau ada orang nak beli baru sah untuk jual beli. Ni dia tolong pergi jual. Kawan ni tak tahu pun barang dia tu demo pergi jual. Lepas pada sudah dia kecing berak, mari pula kedai, dia kata ni Hamid ni 10 ya ni, ada orang beli saat ni barang demo. Kawan tolong jual. Bila masa kawan tu demo jual? Jadi tetap tak kena dengan muamalah di dalam syariat kita. Tu biar kita faham. Inilah jika pekerjaan yang bid'ah itu yang tiada mengikut dan bersandar ia kerja bid'ah bagi pekerjaan yang ada asal yang sabit dengan nas. Ada pengambilan dari nas. Tak apa. Masalah selawat, zikir ada pengambilan dari nas. Misal dia mau kata duk zikir Allah dulu jadi isu kan, zikir Allah tak ada pedah. Dia kena kata Allah Akbar baru boleh, subhanallah boleh. Ni Allah mana ada beda? Sedap burung kecek. Tak ada dalam nah ke? Allah Taala kata uzkurullah zikran katsira. Ada kata ada Tuhan kata apa ni? Wasabbihu bukratan wa asila. Itu ayat lain pula tasbih. Hak ni uzkurullah. Sebut agak Allah. Tidak nah gitu. Saya kata sebut akil Allah.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada di atas muka bumi orang menyebut Allah, Allah, bukan nah lagi. Pernah nak ikut nah hak demo kata nah baru nah. Hak tidak, hak demo kata tidak nah kira bukan nah. Bukan nas hak demo, nas hak betul-betul nas. Kan dulu jadi isu tu sebut Allah pun demo jadi susuk. Tak ada bedah dia kata. Tak ada bedah tu apa Nabi kata? Apa Tuhan duk firman? Jadi kita demo pada Tuhan pada Nabi. Siapa dia Tuhan syariat ni? Demo kau. Demo kau. Betul PhD kat situ syariat dah lah ni. Jadi maksudnya bagi pekerjaan yang ada asal yang sabit dengan nas. Jelas dalam nas mai dak kata benda tu. Dan iaitu seperti bid'ah yang diadakan pada agama Allah yang bahasa i'tikad. Tengok. Mu'alif tak ada kata sini seperti dok sambut Maulidur Rasul, dok sambut awal Muharram, dok sambut bubu suruh, tak ada ayat sini. Kalau kata betul lah hak tu bid'ah, takdir iaitu buat andai betul bid'ah ngerti dolalah betul. Mana nak dolalah dengan orang panggil bid'ah pada i'tikad. Sebab tu tengok dalam kitab I'anatul Talibi tu, syarah hasyiah dalam bagi Fathul Mu'in tu dah. Dia kata berapa? Makruh kita mengikut imam yang ahli bid'ah. Kita tengok dalam I'anah tu yang kata berapa? Contoh orang ahli bid'ah yang makruh kita ikut iaitu di antaranya kumpulan tajsim ahli bid'ah. Bid'ah pada akidah dia tak ayat. Hak sambut maulud, hak berdiri tikus lawak, hak buat mahlul qiyam, dia tak ayat tu. Dia kata mereka yang mentajsimkan Allah Ta'ala. Jadi mentajsimkan Allah Ta'ala ni dalam kitab akidah kita dak mengaji dah lagu mana hukum tajsim. Khilaf ulama pada kufur dia. Tetapi kalau dia kata Tuhan tu jisim kal ajsam, seperti jisim-jisim makhluk, maka itu tidak ada khilaf pada kufur dia. Tengok. Ini bid'ah pada akidah. Tak sebut pula bid'ah pada akidah tu. Kau tak ngaji Fathul Mu'in, tak ngaji I'anah. Tak pakai I'anah. Bukan mazhab Syafi'i kau guna I'anah. Ngaji kitab fiqh lah baru kecek bab fiqh. Nak ngaji kitab lain nak kecek fiqh. Ya panggil tidak khusus dalam perbahasa dia. Dan iaitu seperti bid'ah yang diadakan pada agama Allah yang bangsa i'tikad, yakni bangsa pegangan seperti i'tikad ia seorang Zaid itu Rasulullah umpamanya. Tu bid'ah dolalah ni. Ya i'tikad Zaid itu Rasulullah, masa mana pula Zaid jadi Rasulullahnya? Atau yang bangsa perkataan iaitu seperti ucap la ana ilahun. Ia ganti ucapan la ilaha illallah. Dia kata tidak aku ni Tuhan, ganti dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ucap la ilaha illallah Muhammad bin Usman Rasulullah umpamanya, ganti daripada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia panggil bid'ah hak dalalah ni bawa pada kafir dah begini ni. Atau yang bangsa perbuatan, atau bahasa i'tikad, bahasa perbuatan. Ada pula hak jenis bangsa perbuatan. Ini perkataan, ini perbuatan pula. Iaitu seperti sujud bagi makhluk atau rokok baginya makhluk seperti sujud, dan rokok bagi Allah Ta'ala atas jalan niat, dan ta'zim baginya bagi makhluk tadi. Dalam kitab matlak pada sebut tak boleh kita nak rokok kepada makhluk dengan niat mentakzim, membesarkan dia, seperti membesarkan akal Allah Ta'ala. Kalau semata-mata kita rokok pada makhluk,
duk jumpa kata haram. Sebab rokok ni ia panggil hak ubudiyah dah ia panggil. Dia tak boleh nak hidup rokok pada orang lain pada Tuhan saja. Tapi kalau hidup niat membesarkan seperti mana membesarkan Allah Ta'ala, nak jadi kufur pula, nak jadi kafir pula. Adapun kalau hidup sujud pada makhluk semata-mata niat tak niat tapi sujud ke makhluk, kufur semata-mata. Tu tengok asal dalam matlak ya ada huruf gitu. Jadi dia tak ada sebut bubu surga sini weh. Tak ada sebut. Tak ada sebut bangun selawat. Tak ada sebut. Ya bangun untuk selawat kau Nabi ni boleh kau. Dah tak boleh buat apa. Kita bangun duduk nyanyi lagu negaraku, boleh? Itu negaraku ni selawat. Lepas tu besar mana? Negaraku bukan kita rasa besar, kita kena bangun di hormat tegak. Ni selawat. Kenapa? Tak ada salah apa lah. Ya orang lah, ya dalam hati tu dah asa ta'zim, kata asa ta'zim. Syekh Nazim Haqqani satu ketika bila ada seorang syekh tu mai ziarah dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Nazim tu dak qaddasallahu sirahu tu dia tak cekak dia tua uzur dah. Duduk atas kursi je sama-samanya. Tapi bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tukar bangun sallallahu alaihi wasallam, apa duduk semula. Orang ada perasaan dengan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nama Nabi sebut Mamak gitu. Mamak Bedallah. Nama Nabi kita Mamak Bedallah. Ingat Mamak Bedallah tepi rumah kita kau mana? Haram pakai kupu kita baca nama Nabi Muhammad dengan sirah tasrif, tak boleh dah. Tak boleh dah. Kerana memperkecilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Abdullah kita baca Ubaidillah. Tu isim tasrif dia lah. Habis itu bermula sekalian yang tersebut itu dan barang yang seumpamanya tersebut mana bid'ah pada i'tikad perkataan dan perbuatan, dan barang yang seumpamanya yang tersebut telah muwafaqah, telah sepakat ulama atas haramnya dan tiada harus bagi seorang mendatangkan dia akan bid'ah seumpama itu. Atau tak boleh. Adapun pekerjaan bid'ah yang mengikut ia seorang dan adapun pekerjaan bid'ah yang mengikut ia dan bersandar ia bagi pekerjaan yang ada baginya asal yang sabit dengan nas. Adapun pekerjaan bid'ah yang mengikut ia pekerjaan bid'ah itu dan bersandar ia pekerjaan bid'ah itu bagi pekerjaan yang ada baginya pekerjaan asal yang sabit dengan nas. Apa? Kerjaan bid'ah tapi ada asal sabit dalam nas, iaitu seperti perbuat tafsir Quran. Zaman siapa mai dia buat tafsir Quran? Dia kata zaman buat maulud Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat, Syiah ada buat. Jadi buat maulud ni Syiah. Zaman tafsir Quran ni siapa dia mai dia buat? Nabi mana, sahabat mana mai dia buat buku tafsir Quran ni? Baru habis patut tak jadi dalalah tu. Ini yang panggil bid'ah yang ada nas dalam syarah kita. Dan berkata dengan dia dan mengiktikad ia seorang, demikianlah tafsir makna ayat itu, maka bid'ah yang semua itu iaitu mengikut bagi suruh kita tadabbur daripada makna Quran. Nih, dalam ayat Allah Ta'ala suruh kita mentadabbur ke ayat, afala yatadabbarunal Quran. Tuhan nyata ke di situ. Maka dengan ulama membuat ke tafsir Quran,
Lepas tu kita ikut kata tafsir ulama, itulah murad pada ayat tersebut. Bid'ah ke tak tu? Bid'ah lah. Tapi orang yang duduk buat begitu, dia ada keahlian dia. Dia tidak termasuk daripada man fassaral Quran bi ra'yi. Dalam hadis Nabi SAW kata, siapa dia mentafsirkan Al-Quran mengikut kepahaman dia, maka dia telah menempuh ke tempat di neraka. Fal yatabawa maq'adahu finnar. Tempat mereka dalam neraka tadi. Adapun ulama ni mereka yang ada keahlian pada mentafsirkan Al-Quran. Maka itu dibenarkan syarak. Bahkan kewajipan mereka pula hak keahlian ni pada menerangkan bagi masyarakat yang umum. Misal apa kita dok ngaji sekarang lah, rukun qauli, rukun fi'li. Nak ngaji ke tak? Alhamdulillah. Jadi hak kita dok ngaji rukun fi'li, rukun qauli tu ada dalam nah ke tak? Kalau nak kutip satu-satu Nabi dak ayat rukun qauli ada 5 gini, memang tak jumpa lah. Tetapi benda tu disebut secara umum dalam nas. Tak kalau Nabi mengajarkan sahabat cara semaya, apabila nak masuk semaya mutakbir, berdiri betul, baca Fatihah, kan rokok dan tamakninah dan sebagainya. Tu ada di dalam nas. Tetapi tak disebut kata ini rukun qauli, ini rukun fi'li, ini rukun qalbi. Hak mari sebut tu siapa? Ulama kediri. Bid'ah ke tak? Bid'ah. Kalau hak tu bid'ah, boleh kira habis bid'ah habis buat kita duduk sini lah ni. Boleh kira masuk neraka lah buat kita ni. Bukan kau dekat dengan syurga. Jangan kita salah faham dengan sebutan bid'ah ni. Maka bid'ah yang seumpama itu iaitu mengikut bagi suruh kita tadabbur daripada makna Quran, buat tafsir Quran tu. Hak suruh ni dia panggil ada nas yang kita baca akan dia Quran tadi, supaya dapat kita faham akan maknanya, makna Al-Quran, dan dapat kita ketahui daripada makna Quran tersebut. Daripadanya tafsir tadi akan makna Quran, iaitu dalilnya mana. Buat benda bid'ah ni ada dalil, buat benda bid'ah ni walaupun tak ada zaman Nabi, zaman sahabat sekalipun ada dalil. Bid'ah muka tidak diada, dia panggil baru, benda-benda baru diadakan, iaitu firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran. Artinya maka adakah tiada memfikir oleh mereka itu akan makna Quran. Lepas tu kalau orang ini betul, dia kata bila masa pula Tuhan suruh tak kita tadabbur, Tuhan tak nak suruh tadabbur. Ayat Tuhan mari duk istifham, mari duk tanya tu, adakah tiada memfikir oleh mereka dari Quran. Maksudnya nak suruh fikir Quran lah, nak suruh fikir akan tiap-tiap makna daripada ayat Al-Quran. Seperti mana Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kullu amrin zibalin. La yubda'u bi bismillah tu. Tiap-tiap perkara yang ada nilai dalam agama tidak kita mula bismillah, maka amalan tu aqta, tak berkat. Nabi ada suruh ke tak tu kita baca bismillah? Tak ada suruh. Nabi ada ayat aja. Buat tak baca bismillah tak berkat. Ada suruh? Tak ada suruh. Patut kalau gitu tu dia panggil orang panggil gapo tu Allahumma salli ala Muhammad. Banyak benda nak kena ingat weh. Dia panggil gapo tu? Ayat dah ke dulu. Ya kalau Nabi kata ya gulam samillah, baca nama Allah, dia panggil jelas. Dia panggil Allah sallallahu alaihi wasallam. Tolong. Demo. Tolong sikitlah. Mafhum dengan mantub.
Tu tolong tolong molek ni. Dia kalau suruh tolong oh ya tu. Mafhum daripada hadis Nabi bila Nabi kata tiap-tiap amalan yang tak dimulakan dengan bismillah maka amalan itu tak berkat. Mafhum hadisnya berapa? Mafhumnya Nabi nak suruh kita mulakan amalan itu dengan bismillah. Ada. Mafhum hadis. Nabi tak kata nak buat gapo-gapo kena bismillah. Tak kata, tapi Nabi kata kalau buat gapo-gapo ada nilai dalam agama kita tak mula dengan bismillah, maka amalan itu tak berkat. Mafhumnya gapo? Nabi nak suruh baca bismillah. Ada pun hak Nabi kata ya gulam samillah. Bila nak makan tu Nabi kata mu kena sebut nama Allah. Itu yang panggil secara mantuk. Ada istilah dia tu ni lagi azhar ni itu istilah azhar tak tinggi lagi kita tak kampung ini ya. Mantuk secara jelas dalam hadis mari duk menyatakan kena baca bismillah nak makan tadi. Boleh? Ada mafhum mantuk tu. Jadi jelas Nabi kata satu ketika bila sahabat tu nak makan maka Nabi kata ya gulam hi anak samillah, makan tu sebut nama Tuhan dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan hak dekat. Tu Nabi ajar adat nak makan 3 perkara. Baca bismillah, samillah. Artinya mantuk jelas dalam hadis Nabi suruh buat begitu. Adapun hadis kullu amri zibali itu secara mafhum. Ni buat ayat gitulah. Tuhan kata afala yatadabbarunal Quran, tak tadabbur ke Quran. Jadi kalau orang hak jenis tak faham, hak 3 suku dia kata Tuhan tak suruh kita tadabbur. Ayat tu dah lah. Bila Tuhan nyatanya mu tak tadabbur ke Quran, maksudnya Tuhan nak tadabbur lah. Apa kita lah, tak buat kelas kau pagi ni. Maksudnya apa? Nak tanya saja ke? Nak soal kelas moga. Waktu kelas. Apa? Tak. Waktu kelas bila waktu kelas? Biar tahu jadual waktu kelas. Tu. Boleh faham ke tak tu? Jangan jadi orang yang tak reti Al-Quran, tak reti hadis. Ada seorang tu dia kata di dalam hadis yang sahih Nabi hanya suruh kita makan baca bismillah, iaitu hadis ya gulam samillah. Nabi tak suruh kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu hadis yang tidak sahih. Bodoh baru ngaji hadis ni. Kalau Nabi tak suruh baca Allahumma barik lana, Imam Nawawi tak masuk dalam azkar dia. Cerak tu budak tu tak ngaji azkar. Boh ngaji hadis 40 nak jadi ustaz tu. Ngaji dari azkar tu Imam Nawawi sebut hadis tu. Hadis berkaitan dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walaupun hadis tu dia tak tangga sahih kerana perawi-perawi dia lemah dan sebagainya, tetapi hadis tu tetap daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi ayat awal dah walaupun hadis dhaif boleh buat sebagai fadailul amal. Tiba-tiba datang budak yang mengaji 2-3 tahun lebih alim pada Imam Nawawi. Dia kata kita ni beramal dengan hadis sahih saja. Kita tak beramal hadis yang nemu-nemu. Aduh. Tinggi ilmu dia. Nah, bak kata guru kalau Imam Nawawi ngaji 40 tahun, dia ngaji 40 tahun sehari lebih pada Imam Nawawi. Tidak alim lebih dia sikit pada Imam Nawawi. Nih, mata nak cepat makan bismillah ya. Allahumma barik tak ada kita mahu sahih ya. Oh sahih bismillah. Allahumma barik lana atau dhaif. Dhaif dah lah Syekh. Dah. Dhaif lah. Kullu sahih. Ngaji biar kata jangan ngaji sikit-sikit. Patu kalau ngaji sikit-sikit tak apa. Kita tanya orang yang ngaji kata.
Rata bukan rata pergi ngaji habis tempat dah. Rata ni maksudnya ngaji, rata ni ngaji habis kitab. Ni ngaji ambil poin. Ni ada amal setengah daripada setengah pelajar Azhar ni ada. Kau tak berjuruh lah pondok pada tak berjuruh, mana-mana orang pada tak berjuruh. Orang Arab je lah, orang Melayu kita tak kasar mana. So yuk laisa muqarrar ni yuk kita kebal fiqh muqarrar apa orang kebal ni. Syekh kata ni tak masuk biasa. Orang Melayu kita letak gini ya, jangan baca. Tak masuk biasa, jangan baca. Takut termasuk ilmu, susah kena termasuk ilmu ni, susah. Jangan baca, tak masuk jalan suka terbiasa. Syekh ayat dah buku-buku tebal jadi Syekh ayat mengata tekan kata ni ya. Syekh suruh tekan hak masuk biasa. Ni adapun untuk ilmu kena belajar belaka, baca belaka lah. Tak apalah orang Melayu kita ni okey sikitlah ni. Gitu ya lipaknya. Hok ganas lagi laisa muqarrar. Tak masuk biasa. Soyo. Allahu Rabbi. Bukan Azhari. Nih, orang Azhari ni orang yang menitik berat ke adab. Tu orang Azhari. Batu kita tengok Allah. Nih. Kalau nak tengok Azhari betul tengok ke Syekh dia. Dengan sifat tawaduk dan diri. Kalau dak mengaji kalau kita lah. Oh, pelajar pondok berapa ni ngoto. Mungkin nak tengok belakang pondok baru sehari 2 hari. Baru nak beki baru. Tu baru tengok orang tabligh kepada orang baru masuk tabligh. Nyanyo kau saya tabligh gitu buat ukuran tak ni tabligh. Dak, dia bukan tabligh, dia baru nak masuk ya baru tablighnya. Kemarin baru duduk wakah duk nyanyi Isabella adalah laman cita. Baru kena dakwah yang masuk tu tabligh tu. Ada lagi Isabella tu nya. Awak ukur dia tu tabligh bukan. Nampak? Jadi tak boleh kita nak pukul rata. Setahun ni orang pondok, setahun ni orang Azhar. Dia tak ambil betul ilmu pada guru dia. Setahun tu ya dia nya nak saya mana. Apa? Orang pondok hak ambil ilmu betul dengan tok guru, maya jaga. Amal jaga, hormat sama-sama kita, khidmat, dengar kata, tak ada buat masalah. Gapo dia lagi? Undang-undang ikut. Sebai lekat. Orang pondok sebai lekat, ya orang pondok. Apa? Gimana mana tengok tu tubuh kita kan sebai lekat belakang. Kita masa ni lekat naik ke mana hari lepas ni tahu lekat ke tak dah. Bahawa saya satu ketika kita nak bagi lagi ilmu kan. Kita gitu pun tak apa-apa lekat juga rasa sebai-sebai ni. Wakapiah saja. Bapa katanya nak naik beli ni kena pecah sebai kau. Malu kita suruh salah dia tu. Duk ingat siapa ni salah dia tu. Takut pelik sangat pakai sebai naik mall ni nak beli barang. Kena pecah sebai kau. Kebetulan kita tak ada sebai. Malu salah. Pondok. Pondok mana tak ada pakai sebai? Acaya ke saya. Pondok mana? Nanti jalan ni hak lain pula dia panggil urus tempat. Kalau kat Yamil lagu lain cara pemakaian dia. Kalau kat pondok ni tak kira pondok baru kau tutup budak ajang sebai. Bukan nak kata nak jadi kesamaran dengan orang alim dah. Nak didik kata kita ni mengaji ada tanggungjawab besar. Itu pandangan masing-masing pembawa ke. Pondok ada cara pondok, Azhar ada cara Azhar. Kok naik atas meja tu duduk mengajar tu bukan Azhari tu. Bukan Azhari. Kok kita tak punggung tu tunggu bah bukan Azhari tu. Okey. Walaupun ngaji Azhar pun laisa Azhari. Apa? Jangan duk tunjuk. Ya awal ni yang duk contohi benda tak molek tu. Dia mohon pergi sana tu yang duk contohi. Laisa Azhari juga tidur pagi dengan Saratoga. Ingatlah musim sejuk.
Lepas tu pergi Azhar duk main bola. Balik-balik tugas jadi ustaz. Bukan Azhar. Kalau bukan salah main bola jaga-jaga tu tak apa. Kita pergi sana pergi main juga bowling. Bukan tiap malam duduk lah jaga-jaga. Tapi kita duduk sana pun tidak Azhari juga. Sini pun bukan Azhari. Martabat sangat tinggi. Boleh sebut sajalah. Bukan cale-cale. Mana ke tidak martabatnya tinggi. Tengok Syekh Syargawi, Syekh Bujat Baijuri, semua pada Azhar. Syekh Khalid mana semua. Kalau pergi Mesir tu kan, hak kita ngaji sini ni, hak kita Arab lah, pergi tak jauh ya, kita Arab kita ngaji pondok ni, semua kebanyakan daripada Azhar belaka, syekh-syekh dia. Ada Hikay Ibn Atta'illah Azhar. Ulama Mesir kebanyakannya. Jaya sekali ada hak kita suka hak pondok ni ada daripada masuk hak ulama-ulama Yaman ada dah. Tapi seperti kita Jawi kita pun ada ambil daripada ulama Yaman, Habib Abdullah Al-Haddad. Si Marujan ambil daripada kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi nak kata banyak tu hak Mesir, nak kata martabatnya tinggi. Tapi kerana ialah zaman jadi gitulah perubahan manusia pun jadi tak seperti mana hak dulu. Kita sendiri pondok kita ni pun bukan pondok sebenar juga. Kita pun akui kita tak layak rasa. Tak layak. Sebab pondok sebenar ni cukup dengan ilmu alat, dengan kemahiran, dengan amal, dengan kita rasa tak pandai. Berarti kita buka juga bandar dah kata rasa tak pandai. Tutup guru tak suruh. Buat kodan dengan kita. Kalau kata Allah yarham Baba Zik, dia kata kalau nak ikut pandai tak ada siapa pandai. Martabat Baba Zik dia hebat. Dia orang pandai betul, tapi bila anak murid kata tak anda apa nak buka pondok. Dia kata kalau kira pandai siapa dia hak pandai. Hak tak pandai tu tak, hak pandai tu tak pandai. Hak tak pandai ni hak nak. Gitu bapa. Ni yang pergi Pak Taimim Mak tu dawat masjid baru di Topak. Abang kata kita nak suruh buka pondok taklah, buka pondok ketua tak apa dah, buat masjid lah baru dah ni botika. Lepas tu Taimim Mak ni anak murid ayah dia suka udah gagal berapa dia waginya. Kok udah dia dia kan betul. Jadi nak kata rampak dengan tok guru. Jadi dia kata nak buka pondok guano bawa kita tak pandai. Dia kata hak tak pandai ni kita nak, hak tak pandai ni kita nak. Hak tak pandai kita nak. Kalau suruh pandai kita tak sih. Hak rasa pandai kita tak sih. Rasa orang ya. Apa? Tok guru pun rasa pandai dah. Saya lah kalau dalam kawasan macam ni saya lah pandai sekali. Saya memegang kawasan macam. Tak sih tu kita penuh. Kalau duduk cari tok guru gitu kan anak murid boleh tengok lah. Kita sih hak gitu. Sebab itulah ulama kata pada nak cari guru ni pertama sekalinya lain pada keahlian dia tu dengan amal dia nya. Yang tiga benda ni lah. Tak boleh dia tu merasa dia lah hak molek, hak comel, hak hebat. Kalau ada hak nisa ya, baruh sengotilah kita mengaji sini, baruh. Jadi bagi dalil rosak. Comel luar pun Ferrari kena selera air dah. Maka bid'ah yang seumpama itu jadi Allah Ta'ala nyata afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita nak ayat apa ni? Dengan mantuk dengan gapo sih? Gapo? Mansub ngaji nahwu kok mana pula ni? Nak ngaji nahwu kalau ni Hasbi.
Wak sangat malah duduk mengaji nahwu siapa masuk kau ni. Masuk bukan kasrah. Kok mana tanda molek. Nah, mafhum hadis, mantu hadis, bukan masuk hadis. Ada tak sihat dia tak jadi sebutnya jadi lari sikit deh. Sebenarnya sebut mafhum dah jadi masuk jadi tak sihat. Lagu tu lah orang ngaji tak sihat ni. Tak sihat pun ngajian kita nak ni. Tak sihat pun ngaji ni, sihat ngaji pun dak. Geres segor. Sihat tak ngaji. Ada pondok. Boleh lagu dah. Sihat tak ngaji. Tu ada pondok boleh lagu ke dak tu. Boleh duduk ke tak? Sihat mengaji duk pondok masuk. Tak sihat mengaji duk pondok ni kita nak tak sihat pun yang mengaji. Masya Allah. Apa sih kita dari kurungnya? Apa jadi masuk? Itu kita nak ada. Ingat ada pondok lagu tu. Yo pondok ni kita ajak semua. Kita duk pondok ni ke harta orang wakaf. Misal kalau orang wakaf kita dak, ini duit saya, ini tanah saya nak wakaf untuk orang hafizul Quran. Dia tak ada kira lain dah. Kalau kata ini tanah saya nak wakaf untuk orang mengaji agama, tak boleh wakaf kau lain dah. Dengan maknanya tepat ni semua ni, apatah lagi pondok dia, air sabi dia dan sebagainya hanya berhak diguna oleh penuntut ilmu sahaja. Tak berhak diguna oleh orang lain. Apa? Sebab semua tu orang sabi, orang wakaf untuk penuntut ilmu. Kalau gitu paling nak cuci tak diguna. Hak tu termasuk dolar benda berkaitan dengan pondok. Dengan makna kalau duduk pondok duduk tidur halal ke haram? Halal ke haram? Halal ke haram? Jawab. Orang wakaf untuk orang ngaji di bawah mari tidur. Tak mari ngaji. Halal ke haram? Jawab, halal ke haram? Mana tak bunyi weh. Tak kata yakin halal. Haram. Haram kita tasarruf ke benda rintah lain daripada hak orang wakaf. Kecuali dia kata mau wakaf tempat ni ikutlah siapa nak duduk lembu ubah nak duduk pun tak apa. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Tapi kalau dia wakaf khusus ni apa? Untuk talibil ilmi. Maka dia kena ikut jadual dia, semaya kena jaga apa gitu. Tu orang cermat dia jaga semati bagi-bagi begitu. Apa? Sebab itulah air masjid boleh kita nak guna untuk basuh. Tak boleh sebab orang sabit untuk kegunaan keperluan masjid. Apa-apa berkaitan dengan masjid. Kecuali kita hak je bayar tak apa. Apa dah tu? Wakaf tanah kubur tiba-tiba nak hidup sodok nak buat bangunan. Nak boleh. Tapi itu adalah fatwa-fatwa pada tanah dah gantilah sebagainya. Tetapi hak lebih cermatnya tak dibuatlah benda tu. Sebab dia takyin dah tempat tersebut kecuali maslahah yang bersangat lah kita kata. Masalah bersangat dan firman-Nya Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru Johok dia mau ngapa Quran tu. Wana pi pun ngapa habis dah juga pi. Nama pun habis. Sangat. Lihat dabar. Kena gitu. Itu pun tak tengok sini. Surah apa tu
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru. Ada tasdid tak? Jadi sini ya tak ada tasdid, tu tak tasdid so. Dua-dua da dengan ba tu ada tasdid. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Kena ke surah Sad ayat 29. Sad ayat 29. Artinya iaitu kitab telah menurun oleh kami akan dia kitab kepada engkau ya Muhammad, yang diberkat akan dia kitab supaya memfikir oleh mereka itu akan segala makna ayatnya, dan supaya jadi pengingatan oleh segala mereka yang mempunyai beberapa hati. Maksudnya ayatnya yang kata lihat dabbaru tadilah. Syahid, dia panggil syahid. Hak kita kehendak pada ayat tu pada kata lihat dabbaru tadi. Yang diberkatkan dia supaya memfikir oleh mereka akan segala makna ayat tadi, dan supaya jadi pengatir oleh segala mereka yang mempunyai beberapa hati dan seperti kita perbuat kenduri. Itu lain pula. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan seperti kita perbuat kenduri dengan wirid kita yang kita waktu akan dia, seperti hari atau kita kenduri buah melaka umpamanya. Kita buat buah melaka, buat kenduri buah melaka, buat kenduri apa tadi? Pada hari dia bulan tertentu, seperti hari atau kita kenduri buah melaka umpamanya, dan pada waktu atau kita kenduri apa tu? Emping. Tak ada nak baca yang ni, tak berasa. Gapo dah? Atau kita kenduri dan pada hari bulan atau kita kenduri bubu dan pada hari bulan sekian atau bukan atau, dan pada hari bulan atau kita perbuat kenduri dengan daging kerbau, lembu, ayam itik dan bagai-bagai makanan dan minuman umpamanya, iaitu mengikut bagi barang yang ada baginya asal pada Quran, iaitu suruh kita menafkah harta atas wajah yang halal, lagi harus seperti sedekah dan kenduri dan lainnya, iaitu firman Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Situ. Jadi hak kita dah buat kenduri tu, hak kata muallif kita rahimahullahu ta'ala tu, boleh ke tak kita dah buat kenduri tu? Seperti kita perbuat kenduri dengan wirid ke warid. Kalau warid benda hak datang, wirid ni hak kebiasaan. Dengan wirid, dengan hak kebiasaan kita, yang kita waktu akan dia kenduri tu nak buat bila? Salah ke? Tak ada masalah, kerana termasuk pada ayat Tuhan suruh kita bersedekah. Gitu malih ayat. Waktu akan dia seperti kita waktu ke hari tertentu, atau kita kenduri buat buah melaka umpamanya makan ni, atau pada waktu waktu tertentu, atau kita kenduri. Tu tak boleh baca tu. Kenapa dia tak boleh baca itu? Uping apa uping? Makan ni. Atau kita kenduri umping. Supaya saat ni lah buah melaka. Ada makan yang umping ni. Dan pada hari bulan,
anu kau atau tu. Sebab nu belakang ni anu tu sekian kita kata. Hari bulan anu sekian kita kenduri bubu. Anu tu nampak tu az-zahirnya. Tak, anu tu. Anu ni sekian. Gini. Seperti kita buat wiri. Yang kita waktu akan dia seperti contoh mana? Hari anu kita kenduri buah Melaka umpama baru kena. Nah, gitu. Nak baca gerak Jawi pun susah juga. Nak. Satu, dan pada waktu anu, waktu sekian hari bulan kita kenduri uping. Uping ni. Acu buat uping ni lagu mana? Nak tengok sikit, dah nak terang. Dah kata jenis makan ni. Kena dah ni. Dan pada hari bulan anu kita kenduri bubur. Boleh ke buat gitu tu? Sekian hari bulan kita buat buah Melaka, buat uping, buat bubur. Dan pada hari bulan anu, kena anu deh. Kita berbuat kenduri dengan daging kerbau lembu, ayam itik. Dia bagian makan ni, dia minum umpamanya. Boleh ke begitu? Iaitu mengikut bagi barang yang ada baginya asal pada Quran. Ada asal ke tak? Ada. Bukan asal pada Quran buat sekian-sekian hari bulan kena ayat, sekian-sekian hari bulan itik. Tak. Asalnya dengan umum ayat pada buat makan. Tu ya asal dianya. Iaitu mana asal Qurannya? Suruh kita menafkah harta atas wajah yang halal. Beri makan kok ye. Apa? Apa wipo kau buka aspal mana apa? Makan dah ke tak lagi ni? Makan dah ke tak lagi? Tak lagi. Nampak muka tak makan lagi tu. Nampak duduk pun letih tu. Bapa mak dah atas gerai basah gitu ya. Makan tak lagi? Makan dah. Sikit banyak. Kau makan kerupuk jadi kita pergi makan kok orang hok halal lagi harum. Harum ke tak? Bulan sekian kita pergi makan uping, bulan sekian kita pergi makan ayam. Masalah apa? Seperti sedekah dan kenduri dan lainnya, iaitu umum pada firman Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Umum ayat. Artinya menafkah oleh sekalian kamu daripada barang yang memberi rezeki oleh kami akan kamu dahulu daripada bahawa datang akan seorang daripada kamu oleh mati. Patu mu nak buat makan ni gapo ikut suka mu lah. Patu orang ni buat makan ni bersesuaian dengan masa, bersesuaian dengan tempat. Apa? Jadi kalau kita kata masuk panah, musim panah, carilah benar-benar air teh obeng, sejuk-sejuk. Kalau musim sejuk, ya cari benda jenis panah-panah gitu, tidak ke? Kalau tempat ni uruh dia lagu ni, tempat tu uruh dia lagu tu. Cara buat makan kok salah ke? Tak ada salah. Tuhan nyata secara umum suruh kita nafkah, suruh kita belanja. Ada Tuhan kata kalau menentukan sekian-sekian hari bulan dengan makan sekian-sekian tu tak boleh dah. Tak ada. Itu ikut pada kita lah. Jadi maksudnya jadi bid'ah ke tak? Buat sekian hari bulan makan itu, sekian hari bulan makan ni, tak ada masalah. Jadi tu mungkin kalau demo ada di zaman-zaman tertentu buat begitu, mungkin sarannya orang-orang tua, adat setempat, kau dah tu saja. Maka agama tak mari menentang adat setempat selagi mana tidak bertentangan dengan hak syarak. Kalau bertentangan, baru ditentang. Kalau tak bertentangan, tak ditentang. Mari orang sekarang ikut semua benda je tentang salah berlaku. Kok mana? Nabi mari gitu kok ajar kita. Nabi pergi sesetempat sallallahu alaihi wasallam ajar begitu kok. Dok. Nabi meraihkan adat setempat selagi mana tak menyalahi pada aturan syarak. Sikit lagi, dan firman-Nya Ta'ala, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini kita ingat dalam kitab Riyadhus Shalihin tu. Bila turun ayat ni, seorang sahabat nama apa?
Abu Talha. Nih, tanda situ. Abu Talha ni bila datang ayat ni Tuhan kata apa? Artinya dan tiada mencapai sekalian kamu akan pahala kebajikan kamu, iaitu mana? Syurga, hingga menafkah sekalian kamu daripada barang yang kamu sayang akan dia barang daripada harta kamu. Jadi bila Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mu tak akan capai ke hak sebenar-benar kebajikan hingga mu beri benda paling mu suka. Talha ni dia banyak harta, banyak kebun. Tapi kebun hak dia paling sayang, kebun hak depan dengan Masjid Nabawi tu. Kebun tu cukup comel. Dia paling sayang kebun hak tu. Maka bila turun ayat ni dia pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, hak ni tak adalah kebun hamba paling sayang. Maka hamba nak infakkan kebun hamba ni pada sabilillah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, hei Abu Talha, kalau mu bahagi ke kebun itu kepada kaum kerabat kamu, nescaya itu lebih baik. Bui kanak-beranak ni, kanak-beranak kedekut. Kau orang lain kat NGO kat sana tolong, sini tolong, hak tepi rumah. Kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Kalau jumpa, kalau dok kat kain situ, tak boleh. Jadi Nabi suruh Abu Talha tu buat kebajikan pada kaum kerabat dia. Maka Abu Talha pun berbuat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan bagi dia. Boleh. Jadi hak kita saya ni bui kok ke. Tapi susah dah hak saya bui kok ke ni weh. Ana Fagri. Hak orang lah kita ambil dak. Ana. Ni nak wikok orang hak kita saya tak boleh. Ada satu cerita tak bagi ngajar. Tak bagi ngajar yang ngajar lah kita ni kena wihok mana kita saya sekali. Jadi hari tu tak lepas ni lama dah duk cedek nak makan sup giabok, dia belilah sup giabok, beli telur dadah, buat telur dadah. Suruh orang Tina yang masuk. Jadi orang Tina dia ni tu sekali mari ngaji. Dia dengar lah tok lelaki dia duk mengajar kata kita dia kena nafkah paling kita saja. Dia pun balik rumah awal sikit pada tok lelaki dia ni. Masuk muka tok lelaki nak balik makan pula. Masa dia tak lebar ni makan ni terhidang. Main-main bagi tak lebar. Makin terhidang. Ada. Dia balik tengok telur dadah ya. Tanya gimana sugi apa? Dia kata Allah abang tak ada kita nyo ada demo mari minta sedekah kata tak makan 2-3 hari dah. Tak kita tengok telur dadah, tengok giabok. Tengok telur dadah, tengok sup giabok. Jadi ingat abang dok ngajar sat ni kena sedekah paling sayang. Jadi tu kita sup giabok lah ke orang lapar pengemis ni kita kita cedek telur dadah lah kat abang. Abang dia kata mu ni aku ngajar tu nak suruh orang wikat aku bukan aku wikot orang. Tu tak lebar yang ni tak lebar. Tak lebar pun yang ni. Aku kata suruh wihok molek ni orang suruh wikat aku bukan aku nak kena wikot orang. Sudah kerja nak kena pergi pilih pulak dalam segi abuk ni. Dia nak ayat katanya ayat saja tu boleh nisbah diri kita ni tak ada orang tu nak bui benda hak kita sayang. Tapi kalau boleh bui benda kita sayang, itulah hak molek. Ni main bos sebeh ni, ambil bos sebeh. Ni bos sebeh ni bagi contoh. Bos sebeh ni satu ketika kita pergi ada jemputan kayu gapo tahu mahal juga apa nu gapo kita tak tiba kayu-kayu ni kita baru ada buat juga lebih kurang ni juga mahal juga lah 500 waktu kayu kemun hitam kata silap tapi lebih kurang ukuran ni lah ni dia kata hak lain dia pergi ke kita dia kata ustaz bawa hak ni hak kita saya sekali ni kita bawa beli bawa tepah kata habis nak pergi apa dia kata dia beri kita kita kena kasih lah
Kita pun dah mikir kata ada dah tasbih kita tu. Oh ni pula. Tak apalah, dah demo bui ambil lah. Ni, abang sedap wangi hati ni zikir ni. Lepas tu cuba tengok ni. Bos sebeh ni banyak. Hak ada hak demo nak beli, ada demo nak bui ni. Ni, hak kita sendiri pun ada. Tapi kita pelik lekat dengan tasbih ni. Hak kita sendiri duduk rumah, tak ada guna. Mungkin niat ikhlas di dia saat ni kita niat dia tu. Mungkin niat ikhlas di dia tu jadi menyebabkan kita tu tak guna hak dia semua. Padahal kita ada juga. Lepas tu kita duk guna buat zikir saat ni lagu mana di dia? Tentu sekali lah boleh pahala. Kerana mengikut kaedah Islam kita nyo, tiap-tiap benda yang membantu di atas benda sunat maka sunat. Ni benda membantu di atas kita berzikir, maka benda pun sunat, pahala lah. Maka kawan tu dak kita dapat pahala, dapat. Tu jadi dia banyak kita tengok demo-demo nak bunyi, kita pun mari mikir ikhlas demo tu betul. Lepas tu duk tengok hak orang, tengok hak kita, tak ada. Hak kita ikut orang, hak betul-betul saya ni rasa pun tak ada kan. Nampak. Jadi kena ayat kau ya semua kita ni. Jadi kita ni cerita tak lepas saat ni, tak boleh makan suki apa. Kita dah tak lepas ni. Ni, duk baca ayat sedap. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa tu hura pula hak ni tafsir sedap. Jadi bapa dia, ustaz dia, tok guru dia, syekh dia duk hura. Nyekik molek. Orang hak tamu email. Hak je baca ada masuk sikit pun lekat sini ya. Wal iazabillah. Jangan jadi gitu, yang jadi buat kita demo. Kita ni tak boleh. Jangan jadi buat kita. Hingga menafkah sekalian kamu daripada barang yang kamu sayang akan dia daripada harta kamu, dan barang yang menafkah kamu daripada suatu daripada harta kamu, maka bahawasanya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan dia, dengan apa yang kamu perbuat. Habis itu. Jadi hak ni nak mengkuatkan lagi dalil pada bui makan, gitulah. Tadi wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi nak mengkuatkan lagi dalil saat ni supaya kita ni memberi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian, iaitu barang yang diberi izin kepada mukallaf bahawa memilih antara mengejar akal dia dan meninggal akal dia barang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awliya'ikas salihin. Allahumma la tuhina fi ghaflah wa la ta'khuzna an ghirah. وجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
warhamhum rahmatan 'ammah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami pelajari ya Allah tidak sekadar ilmu kepahaman bagi kami ya Allah, tetapi sebagai amalan, sebagai tubuh badan mentarah daging dan diri kami ya Allah. Segala amal-amal yang kebaikan itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkatilah ilmu yang Engkau kurnia pada kami ya Allah, berkatilah segala nikmat yang Engkau kurnia pada kami ya Allah, semakin dekat padamu ya Allah, tidak semakin menjauhimu ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.